sebagainya, kita akan bagi interest. Jadi interest yang kita dapat, baik, interest yang kita dapat daripada Deutsche Bank di sini, kata Majlis Fatwa Eropah dan Majlis Ulama Fiqh Sedunia, wajib kita keluarkan, tetapi kita tak boleh guna untuk diri kita sama sekali. Kita hanya boleh keluarkan dan berikan kepada fakir miskin atau berikan kepada maslahah awam yang tak ada kaitan dengan kita. Masalah awam tu boleh buat masjid ke, buat pintu pagar masjid ke, betul tanah masjid ke, buat jabatan ke. Dan tak semestinya kita boleh bagi duit tu, ataupun kita boleh kumpul duit tu dulu, balik ke Malaysia nanti kita cari anak miskin ke Malaysia. kalau kita buat itu untuk belanja kawan, Tak. Sebab kawan makan dia bukan orang awam yang untuk kemaslahatan awam seperti biasa. Dan kalau kawan tu fakir miskin boleh. Tapi kalau kawan tu tak fakir miskin, tak boleh. Fakir miskin tu ada takrifannya tu lah. Ada dalam pusat saya pun ada. kalau di dalam tu, Tapi kena tahu lah dia ada ciri-ciri fakir miskin. Tapi kalau dia tipu, itu bukan tanggungjawab kita. Maknanya kita beri itu kita dengan niat untuk fakir miskin. Dia rupanya dia kaya, dia pakai je baju buruk kan. Itu bukan tanggungjawab kita lah. Tapi seeloknya kita cari orang yang betul-betul fakir miskin lah. Supaya kita dapat menyalurkan duit kepada orang yang sewajar. Lagi soalan lain? Ustaz, pasal kalau macam kami dapat elang semua macam untuk zakat harta tu macam mana? Sebagai pelajar yang belum bekerja, dia ada formula. Dan formula dia lebih senang, kalkulator dia pun ada. Buka saja di pusat wilayah, zakat wilayah punya website, ada kalkulator dia. Apa yang perlu ditolak, bla 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 bla. Lepas tu kalau ada lebih itu cukup tak? Apa nama tu? RM8,500. Kalau lebih berapa tu? Kasih pula 1 tahun. Kalau setahun tu kumpulannya ada lebih daripada RM8,500, maka setahun sekali saja kita kena bayar 2.5% daripada jumlah ya, lebih tapi maknanya kalkulator dia kena tengok dekat pusat wilayah apa yang boleh tolak, macam saudara-saudari, macam student, apa kira orang kaya atau tidak ya? Kalau orang kerja macam kami buat PhD ataupun yang ada gaji masuk jalan, allowance pun masuk, maka kena lah. Okay? Kalau duit tu simpan dalam SMS banking, tabung haji apa, kena ingat tak kita akan pun orang settle kan? Kalau tabung haji mereka dah settle kan. Tapi kalau misalnya bank yang lain kena tanya. Biasanya tidak. Tapi tabung haji mereka kena sebut dekat bawah. Lagi soalan lagi? Habis tu. Soalan bukan pandai Ustaz. Tapi boleh jadi 5 poin tadi tak boleh, buat percaya pun boleh. Tentang ahli kitab. Apakah situation macam sekarang ni, ahli kitab kalau dekat Jerman ni kira orang Kristian dia kira ahli kitab ataupun tak? Okey. Baik, ahli kitab ini ulama terbagi kepada panduan dua pendapat, dua kumpulan yang besar. Kumpulan yang pertama antaranya adalah Sayyidina Ali ya, dan Syekh Dr. Abdullah Azam contohnya yang digelar Asyhid. Mereka berpandangan bahawa ahli kitab sudah tidak wujud lagi hari ini. Terutamanya wujud, wujud pun sikit sangatlah. Tapi yang ada kat keliling-keliling ni bukan ahli kitab kerana mereka tidak beramal dengan amalan ahli kitab itu sebenarnya. Tahu tak? So mereka tidak layak untuk mendapat gelaran ahli kitab. Itu pendapat pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan majoriti, iaitulah ahli kitab tetap wujud walaupun mereka Kristian yang tidak komit. Dan ini adalah pendapat yang saya rasakan dan saya lihat sebagai lebih kuat. Kerana kalaulah kita nak kata ahli kitab tidak digelar ahli kitab kerana semata-mata mereka tidak beramal dengan sepenuhnya dengan ahli kitab, kita dia bukan orang Islam namanya. Oh, tak layak dia orang Islam kan. Jadi dalam mazhab Maliki yang paling ringan sekali dalam treat ahli kitab ni, yang mana mereka membenarkan kita makan apa saja makanan yang dimakan oleh ahli kitab, bukan sembelihan pun boleh, bukan sembelih ahli kitab. Kalau mazhab lain kena ahli kitab sembelih, boleh kita makan dengan tak sebut nama berhala. Tapi dalam mazhab Maliki tak sembelih pun, asal dia makan kita makan.
Ini yang dipegang oleh kebanyakan orang Arab di United Kingdom untuk memuaskan nafsu makan mereka. Okey. Suka hati saja memegang pandangan itu, dan mereka pun terus ambil apa yang Nabi ajar, iaitu Nabi kata samillahi fakulu. Bacalah bismillah dan makan. Dan mereka pergi KFC mana-mana McDonald, mereka lantak saja semua sekali. Baca bismillahirrahmanirrahim, gampang habis. Kita boleh pegang mazhab tinggi pandangan kalau kita betul-betul mengaji dan faham apakah dalil mereka. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita tak belajar apa-apa, kita main lanyak saja, main dengar-dengar, boleh kot, ambil saja. Itu adalah diharapkan kerana kita digelar orang yang tatabbur rukhas, orang yang mencari fatwa-fatwa yang termudah untuk mengikuti hawa nafsu. Tak boleh. Tapi kalau saudara-saudari tak ada kepakaran untuk membaca dan menganalisa, maka saudara-saudari sebenarnya dibenarkan mengikut firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Maka once saudara dan saudari sudah bertanya orang yang tahu, iaitu seorang ustaz yang datang, seorang imam masjid yang memang ada background Islam, dia pun kata boleh makan, ketika itu sebenarnya saudara-saudari boleh makan dan dia yang bertanggungjawab di akhirat. Tapi kalau tanya saya tidak benarkan, saya tidak bersetuju untuk saudara makan kecuali yang bersembelih. Hari ini pun ada yang Turki, so apa hal kita nak sebut sampai KFC nak terliur sangat, sampai mak datang berpesan mak bawa KFC, apa hal? Sampai pergi Paris nak makan KFC kononnya halal, embassy tau. Ni apa benda ni? Makan je lah bangla fried chicken ke, ataupun Pakistan fried chicken ke kan. Jadi kalau kat UK tu banyak ada bangla fried chicken, ada Turki apa Pakistan fried chicken dan sedap kan. Habis. Itu bab ahli kitab. Ada soalan lanjutan? Tapi macam kat sini pun sembelihan dia kebanyakannya mass production. Macam dia sembelih dengan mesin kan. Tapi itu kan dia kata macam bila dia buka mesin tu dia dengan nama Allah. Macam mana? Kita apa? Kalau dah dia mass production, dia ada guna elektrik ke tak ada, dia ada guna apa jenis sekalipun, selagi mana yang menjual kata halal dan dia adalah orang Islam, kita tidak diwajibkan untuk pergi mendidik dengan lebih detail, kilang dia pergi tengok, tidak. Tapi sesiapa yang nak buat, terpulanglah dan baguslah. Tapi kalau sesiapa yang rasa tak mampu dan Islam tidak menuntutnya, ada saja ayam Tahirah yang halal, makan. Baca bismillah, makan. Ayam Turki yang dijual oleh orang Turki, makan. Baca bismillah, makan. Asalkan ada tanda halal, makan. Itu adalah disiplin di luar negara. Kalau di Malaysia, kalau logo selain daripada logo halal jakim, kita tak makan. Tapi kat sini tak ada logo halal jakim, ada saja logo halal, kita halal makan. Dan itulah keadaannya. Maknanya dia tak tahu. Tapi kalau kita once kita tahu pula sebenarnya tak halal, betul ayam ni semua telah digaul dengan babi, dan confirm kita nampak dengan mata atau baca dalam berita yang confirm, kita itu tidak bolehlah lagi kita makan. Kita ikut je. Habis sekali soalan ni.